Semua sangka kaki dia patah, tapi apa doktor jumpa selepas kemalangan ngeri ini memang mengejutkan. Marco Bezzecchi terlibat dalam kemalangan berkelajuan hampir 200 km per jam pada pusingan kedua di GP Belanda Assen. Ketika sedang mengejar rapat, Marc Marquez untuk merebut kedudukan 4, jentera Aprilia miliknya hilang cekaman bahagian depan di selekor pantas Romshed sebelum tercampak dengan sangat kuat. Impak kemalangan itu begitu dahsyat sehingga Bezzecchi terus mengadu kesakitan dan dikejarkan ke University Medical Center Groningen untuk menjalani pemeriksaan penuh termasuk imbasan CT dan X-ray. Namun berita baiknya tak ada sebarang patah tulang, tak ada kecederaan saraf, malah doktor mengesahkan pergerakan keempat-empat anggota badannya adalah normal. Aprilia Racing kemudian mengesahkan Bezzecchi telah dibenarkan keluar dari hospital dan kini sedang pulang ke Itali untuk memulakan proses pemulihan. Walaupun tersamat dari kecederaan serius, kemalangan ini tetap memberi tamparan besar kepada beliau kerana gagal mengutik sebarang mata di Assen. Mampukah Marco Bezzecchi bangkit semula pada pusingan seterusnya? Kita doakan beliau kembali lebih kuat.